Okey, jom kita sediakan nasi goreng kimchi. 3 bahan je. Janji 3 bahan je. 3 bahan yang simple tetapi sedap. InsyaAllah tambah ya. Yang pertama kita sediakan nasi. Nasi yang kita sediakan ni kalau boleh nasi sejuk lah. Dan kita pecahkan sebiji telur dalam nasi ni. Okey. Kita pecahkan sebiji telur dan kita gaul. Gaul je. Kita gaul bagi sekata kalau kata nasi tu banyak, nak pecahkanlah 2 biji. Okay, yang ni dia akan membuatkan nasi tu lebih bila digoreng nanti dia akan lembut dan dia akan rasa macam apa tu, dia rasa moist lah, dia tak kering. Dia tak kering sangat. Okay, teruskan menggaul. Okey, so dia akan, nasi kita ni akan jadi macam ni. Tak perlu letak banyak telur sebab kalau tak nanti dia akan jadi apa tu, terlebih moist. Dia ke arah lembik pula. So cukup macam ni. So dia akan jadi macam agak kuning sikit lah sebab telur kan. Okey, seterusnya kita sediakan bahan lain. Okey, langkah seterusnya ialah kita panaskan minyak. Okay, setelah minyak dah agak panas, kita pecahkan telur. Saya buat lagi 3 biji telur. Kita pecahkan je telur. Saya janji 3 bahan telur, nasi dan juga kimchi. InsyaAllah sedap. Okay, kita pecahkan 3 biji telur. Okay, ni saya tak letak lauk lain Saya memang telur semata-mata untuk nasi goreng ni. Okay, yang ni kita nak jadikan dia sebagai lauk lah. Jangan kacau terlalu hancur sebab kita nak ada tekstur telur tu dalam kita punya nasi. Goreng telur ni sampai dia agak garing lah. Kita nak tekstur dia macam ni tau. Kita tak nak dia hancur. Dan kita tak nak juga dia telur dadah. Teruskan mengacaunya. Okey, hari ni kita akan gunakan kimchi cendawan keluaran Polyagro, Politeknik Mazam Shah. Okay. Dan itu adalah kelainan lah untuk kimchi kita yang kita gunakan kimchi cendawan, dan kita akan dapat rasa tekstur cendawan tu ada dalam nasi goreng ni. Dan yang paling pentingnya bila guna cendawan ni, dia punya rasa umami cendawan tu sendiri menyedapkan kita punya masakan kita. So kalau saya lebih suka untuk digaring sikit lagi lah telur ni. Ini adalah kimchi keluaran Polyagro. Kimchi cendawan ada nampak cendawannya, satu bekas ni RM10 je. Okey. Okey, langkah yang seterusnya kita terus masukkan kimchi. Masuk je. Masuk, lepas tu kita gaul. Okey. Kalau agak tak cukup sebab dia satu bekas kimchi tu 300 gram. So yang tadi tu saya masukkan tu yang saya dah guna separuh. Jadi saya masukkan lagi separuh daripada bekas lain lah. Untuk kan jadikan dia 300 gram. Ini cukup untuk makan 5 orang yang saya buat ni. Okay. Janji 3 bahan. Janji Ya, janji 3 bahan je. Okey. Yang ni kita masak sekejap je. Sebab kita tak nak hilang rasa kimchi tu. Okey, dan dia akan ada macam berair sikit kan. So untuk nasi goreng kimchi dia kena basah sikit. Kita tak nak kering macam nasi goreng biasa yang kita biasa makan tu. Jadi, dan basah dia pun dia bukan basah dengan minyak. Dia basah dengan air daripada kimchi ni sendiri. So itu yang menyebabkan dia punya rasa sedap lah. Lagi masam kimchi tu,
lagi sempurna lah, orang kata apa, rasa nasi goreng ni. Okey, tak perlu lama. So kita masukkan nasi kita tadi yang kita dah gaul dengan telur tadi masuk je semua. Lepas dah masukkan, kita gaul lah. Kita gaulkan sebati nasi goreng kita. Nampak color original daripada kimchi. Okey, color dia perang-perang macam ni kan. Saya janji 3 bahan. Inilah bahannya: telur, kimchi dan juga nasi. 3 bahan sahaja. Okey, yang ni kita goreng lah sampai dia agak masak sikit. Okey, yang 4 yang ni lah kena goreng lama sikit. Dia cantik, dia berderai cantik. Dia lembut nasi dia sebab kita dah gaul nasi tadi dengan telur. Ni simple je, kosong, tak payah ada lauk, tak payah ada apa. Okey, ni sambil-sambil tu. Okey, yang ni kalau kita nak tambah cukup rasa, kita boleh tambah lah cukup rasa. Kita gaul nasi goreng kita. Okey, bau dia yang best dia nasi goreng kimchi ni adalah dia langsung tak ada rasa muak. Okey, sebab kita tak ada masukkan bawang, kita mengharapkan sebab dalam kimchi tu dia dah ada bawang putih. Dalam kimchi tu sendiri dia ada bawang putih, dia ada cendawan, dan dia ada daun bawang, dia ada daun kucai, dia ada kobis panjang tu. Tu nampak tak ada masukkan benda-benda lain. Okey, kita boleh rasa. Okey, sempurna rasa dia. Nampak cantik color, tak ada masuk warna pun Ini color daripada kimchi dan juga telur yang kita dah gaul nasi dalam nasi tadi. Itu yang dia menyebabkan nasi ni cantik. Okey, so itu saja. Selamat mencuba. Okey, nasi goreng kimchi kita makan pula dengan sambal garing cendawan by Polyagro. Segandingan yang sempurna. Selamat mencuba.